Guys, betul ke Adudu dengan Prob dah tak akan muncul lagi dalam series Boy? Dan inilah alasan sebab apa Adudu menghilangkan diri selepas tamatnya Arc Gentar. Tapi sebelum tu guys, korang dah follow ke belum Faiz Studio? Kalau korang suka dengan konten Boy, korang boleh follow Faiz Studio. Kalau korang dah follow, korang memang mantap. So guys, macam apa yang kita tahu, selepas tamatnya Arc Gentar, Adudu dengan Prob telah pun menghilangkan diri dan meninggalkan Boy dan yang lain sampailah ke sekarang. Jadi kiranya Adudu dengan Prob memang dah tak akan muncul lepas ni dalam beberapa arc, terutamanya Boy Galaxy Baranju dan juga movie Boy yang ketiga. Buktinya dalam komik sekalipun Adudu dengan Prob dah lama menghilang dan sampai sekarang kita masih lagi tak tahu ke manakah Adudu pergi. Tapi macam apa yang kita tahu, sebelum Adudu pergi meninggalkan Boy, Adudu telah pun kembali menjadi anggota tim Bubadi Bako dan Adudu sendiri menjadi watak yang cukup penting bagi untuk membantu Boy menyelamatkan Ochobot daripada raksasa. Jadi guys, aku berpendapat sebab apa Monster merehatkan karakter Adudu dengan Prob daripada series Boy Galaxy, mungkin disebabkan peranan untuk karakter Adudu sekarang ni dah berubah daripada sebelum ni. Yang mana kalau sebelum ni peranan untuk karakter Adudu lebih kepada rival ataupun alien yang suka buat kacau dekat Boy, Adudu akan cuba untuk mengganggu misi yang sedang dilakukan oleh Boy. Bagi aku, karakter Adudu ni dia bukannya jahat tau. Malah Boy sendiri tak pernah menganggap yang Adudu ni seorang yang jahat. Dia ni cuma nakal je, dia suka kacau Boy kan. Jadi peranan untuk karakter Adudu sekarang ni dah berubah tau. Yang mana Adudu sekarang ni dah jadi baik dan sekaligus membuatkan peranan untuk karakter Adudu sebagai support ataupun backup yang cukup penting untuk Boy. Jadi kiranya apabila Boy perlukan bantuan ataupun Boy dalam bahaya, Adudu pasti tak akan teraga untuk membantu Boy. Dan sebabkan itulah aku dapat rasakan sebab apa Monster merehatkan karakter Adudu dengan Prob buat seketika. Korang jangan risau guys, karakter Adudu ni masih lagi hidup dan aku percaya sangat Adudu pasti akan kembali satu hari nanti dan akan memainkan peranan yang cukup besar untuk membantu Boy. Satu lagi guys, korang jangan lupa Adudu masih lagi boleh teleport ke tempat Boy hasil menggunakan jam teleportation yang ada connect dengan Ochobot tu. Jadi aku dapat rasakan Adudu tak ada masalah pun untuk kembali dan membantu Boy satu hari nanti. Dan berkemungkinan Adudu masih lagi tetap akan mengejar Power Sfera, tapi Adudu akan gunakan Power Sfera tersebut ke jalan yang betul sebab Adudu sekarang ni merupakan anggota tim Bubadi Bako. Adudu dah jadi baik sekarang ni. So pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.